Dikatakan kepada mereka, siapa yang tak berhukum Allah selagi meyakini bahawa hukum itu wajib, maka dia tidak kafir, dikatakan asi. Berapa banyak orang berzina? Tangkap orang berzina, nak kena sebat. Kau percaya tak hukum berzina itu haram? Haram. Maka dia tidak kafir, tapi dia asi. Okey, orang yang minum arak, anda pernah contohkan. Orang yang minum arak mabuk, masa mabuk jangan tanya. Setelah dia hilang mabuk, dia tanya, apa hukum minum arak? Dia katakan haram. Tetapi diminum kan? Kita katakan orang ni asi, jangan dikafirkan. Mencuri. Berapa ramai orang Islam dapat peluang mencuri, dia mencuri. Bila ditangkap, nak dipotong tangannya. Kita tutup. Bila nak dipotong tangannya, saya pernah tengok orang kena pancung di Saudi. Orang potong tangan, saya belum ni. Sebelum dipancung ditanya, apa hukum membunuh? Ditanya. Ada separuh memang dah lepak, dah tak boleh jawab, dah tak tahu apa. Jadi bila dibacakan kesalahannya, itu di menghadapkan kiblat, itu dibuat macam ni, digari di belakang. Dia lentuk, pasal apa dia tahu? Dia dah macam dah mati. Supaya bangun kepalanya, dia cocok sikit kat sini. Dia cocok terkejut, baru sekali putus kepalanya. Macam kapak kayu kena kapak pop, macam tu bunyi. Sekali putus. Kaki kita goyang. Satu malam tak boleh tidur, terfikir. Kepala orang depan kita putus. Kita ikat, darah terpancut, tak terpancut darah. Tak sempat terpancut. Ditutup, dibawa stretcher tu masuk ambulans. Sebelum, biasanya polis tanya, apa hukum membunuh? Dia nak pastikan. Sebaru menjawab haram. Okey. Oleh kerana kesalahan bunuh-bunuh, dibunuh. Kalau kita katakan kafir, subhanallah, orang tu masuk neraka. Orang ni tidak kafir, tapi asi. Tapi kalau dia bertobat, bersihlah kesalahannya. Jadi tuan-tuan, kita sambung apa yang saya bincang tadi. Di sini dibawa hadis. Jadi tuan-tuan, terutama muslimah, ibu-ibu jaga sikit. Kalau kita tengok perangai anak kita lain macam, tanya elok-elok. Takut-takut diperangkap oleh tasmiyatul jamaah yang menamakan itu dan ini. Kita hanya satu jamaah Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, alaikum bil jamaah. Jadi jamaahnya, ma ana alaihi wa ashabi, orang sepertiku dan sahabatku. Apakah jamaah Rasulullah SAW Islam jamaah? Apakah nama jamaah Rasulullah SAW Ikhwanul Muslimin? Apakah nama jamaah Rasulullah SAW Jamaah Tabligh? Apakah jamaah Rasulullah SAW Sururi? Apakah jamaah Rasulullah SAW itu dan ini? Mu'tazilah, Qadariyah? Tidak ada. Jamaah Islamiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ditanya apakah nama jamaah anta, nama jamaah anak Ahli Sunnah wal Jamaah. Apakah manhaj anta? Salaf. Sebab manusia semua boleh katakan Ahli Sunnah wal Jamaah, siapa pun, tapi manhajnya satu saja. Kalau anta masih ragu tentang manhaj, selepas nanti semasa ada soal jawab, tanyakan sampai puas-puas. Kita akan katakan apa itu manhaj. Jadi jangan risau, kita sudah ada jamaah. Jamaah kita apa dia? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Jamaah kita adalah dalam akidah seperti Rasulullah SAW semasa Rasulullah SAW hidup dan sahabatnya. Ibadah kita seperti ibadah Rasulullah SAW semasa Rasulullah SAW hidup dan sahabatnya. Akhlak kita tak perlu cari sufi. Zaman Rasulullah SAW tidak ada kalimah sufi disebut. Itu abad keempat, ke ujung-ujung tu baru ada kalimah sufi disebut cara meluas. Sebelumnya tidak ada. Sebab sufi daripada Greek. Jadi kita tak perlu kalimah sufi dimasukkan dalam Islam, sebab Islam 100% bahasa Arab, bilughatin arabiyyun mubin. Tidak ada bahasa asing di dalamnya. Kita kembali kepada apa yang saya nak baca. Apa katanya? Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firaq. Hadis riwayat Tirmizi. Tetaplah kamu dalam jamaah dan jauhkanlah dan berjaga-jagalah kamu daripada perpecahan. Terjemahannya betul-betul. Alaikum bil jamaah, adalah kamu kembali kepada jamaah ataupun berjamaah. Wa iyyakum wal firaq, dan adalah kamu meninggalkan perpecahan. Tetapi jamaah, jauhilah firaq. Tetaplah jamaah dan jauhilah firaq. Ini terjemahan yang silap. Begitu juga apa katanya? Fa innahu laisa ahadun yufariqul jamaah shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliyah. Rawahul Bukhari, dan rawi selain daripada Bukhari. Sesungguhnya tidak seorang pun memisahkan jamaah satu jengkal kemudian mati, kecuali mati dalam keadaan jahiliyah. Artinya kalau ada khalifah, anda tinggalkan khalifah, sejengkal saja anda tinggalkan. Artinya selangkah, tak sampai selangkah, tinggalkan jamaah, mati jahiliyah kalau tidak bertobat.
Tapi sekarang tak ada khalifah. Kita nak baiat dengan mana? Cik Mat nak baiat dengan siapa? Nak baiat dengan siapa sekarang? Tunjukkan. Isyam Kabani. Itu sufi. Siapa baiat dia pun salah. Anak katakan, siapa di sini yang senang dengan Isyam Kabani bertobat? Sebab dia mengajak kepada apa? Kepada sufi. Apa sufi? Kita kalau segar, supaya segar, sembayang. Lepas sembayang, buatlah aktiviti yang lain, baca Quran. Dia nak segar berjoget. Betul kan? Dia berjoget. Nak segar berjoget. Dah joget dia rasuk setan, macam-macam jogetnya, menjerit. Daripada la ilaha illallah, dia punya apa, zikir, bukan hahu saja, entah apa, illallah, 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 kan gitu kan? Illallah, illallah. Lama-lama kepalanya illallah, illallah, lama-lama subhanallah. Kalau ditanya kenapa supaya jangan ngantuk, ini bukan ngantuk jadinya. Bukan hilang ngantuk jadinya, hilang apa? Hilang akal. Bukan hilang ngantuk, hilang akal. Orang yang seperti itu, anda tengok ya, kadang-kadang pakai macam gaun pusing sampai berzikir. Boleh? Kat Turki tengok. Kata yang pula tu Indonesia pun ada sekarang ya. Pakai gaun tu, gaun macam perempuan, berpusing, bulat. Kita tanya kenapa buat seperti itu? Supaya jangan ngantuk. Supaya apa? Dapat konsentrasi bila berzikir. Ini bukan betul. Rasulullah SAW lupa nak ajar seperti itu. Pernah Rasulullah SAW menyanyi? Pernah Rasulullah SAW berjoget? Pernah Rasulullah SAW berhenti-henti macam tu? Tak pernah. Tak sempat pun nak buat macam tu. Lihat dia. Dan saya bacakan semua ni. Man amila lillahi fil jama'ati fa asaba qibala Allahu minhu wa in akhta'a ghafara lah. Wa man amila yabtaghi al-firqata fa asaba lam yataqabbalillahu minhu wa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini hadis Tabrani. Barang siapa beramal kerana Allah dalam jamaah, sedangkan amalannya benar, maka Allah menerima amal dari orang itu, dan jika keliru, Allah mengampuninya. Dan barang siapa beramal dalam firqah, yakni luar jamaah, amalan benar, maka Allah tidak menerimanya amalan dari orang ini, yakni orang ini masuk neraka, dan jika keliru, maka bertempatlah di neraka. Ada mengatakan hadis ini lemah. Bayangkanlah, anda buat amal tak ikut jamaah, walaupun benar masuk neraka. Mana dalilnya? Di seolah-olah anda kalau nak beramal dalam jamaah, kalau tak dalam jamaah, amal anda tidak diterima. Bukan begitu maksudnya. Dan saya bacakan terus. Saya dah baca semua rasanya. Ya, ada pertanyaan tentang jamaah ni? Cukuplah saya rasa. Ada pertanyaan?